Mulai Januari depan, Air Borneo akan mula terbang. Okey. Siapa mau jadi air stewardess? Dan berita paling best, anak Sarawak confirm dapat keutamaan untuk isi kerja kosong. In January, when we start flying, we'll be using our own Air Borneo logo. Starting in January. Betul, Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Lim Kim Shin sahkan Air Borneo akan mula operasi penuh pada Januari 2026. Diorang akan ambil alih operasi Maswings bermula 31 Disember ni dan terus guna logo Air Borneo sendiri. Tapi korang kena tahu, early stage ni we have to start with baby steps. ATR, Twin Otter, kita 8 ATR, Twin Otter, semua itu kita ambil alih. Dan penerbangan itu kita berpusat. Untuk permulaan, Air Borneo akan mula operasi guna dua jenis pesawat ni iaitu ATR dan Twin Otter. Sambil tu, diorang tengah all out uruskan permohonan variasi Air Operations License ataupun AOL. Tujuannya supaya nanti boleh tambah jenis pesawat baru. So kiranya ni fasa pemanas badan sebelum kita fly lebih jauh. Okey, kalau ada vakansi kosong, memang keutamaan diberi kepada anak sekolah. Pilot kah, crew kah, memang. Menteri jamin kalau ada kekosongan jawatan dari pilot, engineer sampai ke kru kabin, anak Sarawak akan diberi laluan dulu. Ini langkah besar untuk wujudkan ekosistem aeroangkasa dan kepakaran teknikal yang mantap di kalangan orang kita sendiri. So, Air Borneo ni bukan setakat airline baru, tapi kebanggaan baru untuk orang kita. Siapa yang ada cita-cita nak jadi pilot ataupun nak jadi engineer, stand by resume korang sebab Air Borneo is gonna take off.